Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rafiq Izzuddin bin Yusof, pemegang nombor metrik C23A0920. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk Impak Kecerdasan Buatan Terhadap Peluang Pekerjaan. AI generatif kini semakin banyak digunakan dalam industri multimedia. Teknologi ini digunakan dalam pelbagai bidang seperti reka bentuk grafik, animasi, penyuntingan video serta produksi video. Kehadiran AI sebenarnya membantu mempercepatkan proses penghasilan kandungan digital, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu projek. Walau bagaimanapun, perkembangan ini turut menimbulkan persoalan tentang masa depan peluang pekerjaan kerana terdapat kebimbangan bahawa sebahagian tugas manusia mungkin akan diganti oleh sistem AI. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memahami persepsi pelajar multimedia terhadap kesan AI kepada kerjaya masa hadapan. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat 3 tema utama yang telah dikenal pasti. Yang pertama, transformasi proses kerja kreatif. AI didapati mampu mempercepatkan proses penjanaan idea, penghasilan kandungan dan penyuntingan multimedia. Dalam keadaan ini, peranan mereka semakin berubah daripada pelaksana teknikal kepada pengarah kreatif yang mengawal dan menilai hasil yang dijana oleh AI. Kedua, risiko automasi. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa tugas-tugas yang bersifat rutin dan berulang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk diautomasi menggunakan AI. Oleh itu, permintaan terhadap kemahiran berkaitan AI semakin meningkat dalam pasaran pekerjaan. Yang ketiga, kepentingan kreativiti manusia. Walaupun AI mempunyai keupayaan yang tinggi dalam menjana kandungan, AI tidak mempunyai emosi, pengalaman hidup dan pertimbangan moral seperti manusia. Oleh itu, kreativiti manusia masih memainkan peranan penting dalam menghasilkan karya yang berkualiti dan bermakna. Bagi metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif. Responden kajian terdiri daripada 20 orang pelajar dalam bidang multimedia, animasi dan reka bentuk grafik di Universiti Nusa Kelantan. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal sidik melalui Google Form. Soal sidik ini bertujuan mengukur persepsi responden terhadap penggunaan AI dan kesan terhadap peluang pekerjaan dalam industri multimedia. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat 3 tema utama yang telah dikenal pasti. Yang pertama, transformasi proses kerja kreatif. AI didapati mampu mempercepatkan proses penjanaan idea, penghasilan kandungan dan penyuntingan multimedia. Dalam keadaan ini, peranan mereka semakin berubah daripada pelaksana teknikal kepada pengarah kreatif yang mengawal dan menilai hasil yang dijana oleh AI. Kedua, risiko automasi. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa tugas-tugas yang bersifat rutin dan berulang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk diautomasi menggunakan AI. Oleh itu, permintaan terhadap kemahiran berkaitan AI semakin meningkat dalam pasaran pekerjaan. Yang ketiga, kepentingan kreativiti manusia. Walaupun AI mempunyai keupayaan yang tinggi dalam menjana kandungan, AI tidak mempunyai emosi, pengalaman hidup dan pertimbangan moral seperti manusia. Oleh itu, kreativiti manusia masih memainkan peranan penting dalam menghasilkan karya yang berkualiti dan bermakna. Dapatan kedua berkaitan dengan peranan AI dalam meningkatkan kreativiti. Sebanyak 85% responden sangat bersetuju bahawa AI membantu meningkatkan kreativiti dalam penghasilan multimedia. Manakala terdapat 15% responden kurang bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa AI bukan sahaja mempercepatkan kerja, malah membantu pengguna menjana idea baru dan menerokai pelbagai kemungkinan kreatif yang sebelum ini mungkin sukar untuk dilakukan. Dapatan ketiga melalui persepsi responden terhadap kesan AI ke atas peluang pekerjaan dalam multimedia.
Sebanyak 60% responden sangat bersetuju dan 10% bersetuju bahawa AI akan memberi kesan kepada peluang pekerjaan. Namun begitu, terdapat 30% responden tidak bersetuju dengan keadaan tersebut. Perbezaan pandangan ini menunjukkan bahawa walaupun ramai menyedari AI akan mengubah landscape pekerjaan pada masa hadapan, tetapi masih terdapat sebahagian responden yang percaya bahawa peranan manusia akan terus diperlukan dalam industri multimedia. Dapatan keempat menunjukkan bahawa graduan multimedia perlu mempelajari kemahiran AI untuk kekal relevan dalam industri. Sebanyak 75% responden sangat setuju dan 25% lagi bersetuju. Ini bermaksud 100% responden mengakui bahawa kemahiran AI merupakan satu keperluan penting untuk meningkatkan kebolehan pasaran graduan pada masa hadapan. Dapatan kelima berkaitan dengan hubungan antara kemahiran AI dan peluang pekerjaan. Sebanyak 60% responden sangat bersetuju, 30% bersetuju dan hanya 10% sangat tidak bersetuju bahawa kemahiran AI dapat meningkatkan peluang pekerjaan graduan multimedia. Kesimpulannya, majoriti responden melihat penguasaan AI sebagai satu kelebihan kompetitif yang mampu membantu graduan mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam industri. Secara keseluruhan, kajian ini mendapati bahawa AI memberikan impak yang signifikan terhadap industri multimedia. AI membantu meningkatkan produktiviti, mempercepatkan proses kerja dan menyokong kreativiti dalam penghasilan kandungan multimedia. Walaupun terdapat kebimbangan terhadap automasi pekerjaan, majoriti responden berpendapat bahawa AI bukanlah pengganti kepada manusia. Sebaliknya, AI berfungsi sebagai alat yang membantu manusia menghasilkan kerja yang lebih berkualiti dan efisien. Oleh itu, masa depan industri multimedia dijangka bergantung kepada gabungan antara teknologi AI dan kreativiti manusia. Graduan yang mampu menguasai kedua-dua aspek ini akan mempunyai kelebihan lebih besar dalam pasaran pekerjaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa AI bukanlah ancaman kepada industri multimedia sekiranya digunakan dengan bijak. AI merupakan teknologi yang boleh membantu meningkatkan keupayaan dan daya saing individu dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Saya akhiri pembentangan ini dengan kata-kata AI dan kreativiti manusia masa depan industri multimedia. Sekian, terima kasih.